Elektrik bukan ciptaan moden. Ia dah wujud sejak alam diciptakan. Sejak zaman purba, manusia sudah melihat kilat di langit. Itulah elektrik semula jadi pertama yang manusia kenal. Sekitar 600 SM, seorang ahli falsafah Yunani bernama Thales mendapati batu ambar yang digosok boleh menarik benda kecil. Itulah elektrik statik pertama direkodkan. Pada abad ke-18, Benjamin Franklin membuktikan kilat ialah elektrik melalui eksperimen layang-layang yang terkenal. Kemudian, pada tahun 1800, Alessandro Volta mencipta bateri pertama di dunia, membolehkan elektrik disimpan dan digunakan. Akhirnya, Thomas Edison dan Nikola Tesla membawa elektrik ke rumah-rumah manusia melalui sistem arus terus dan arus ulang-alik. Perkataan elektrik berasal daripada bahasa Yunani, elektron yang bermaksud ambar. Daripada kilat di langit, hari ini elektrik menghidupkan seluruh dunia. Semua bermula dari satu percikan.